Seorang ulama yang terkenal, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni dia seorang ahli sejarah, seorang ulama di bidang sosiologi, seorang ulama sufi juga. Macam-macam ilmu Ibnu Khaldun ada. Beliau menjelaskan tuan-tuan tentang bagi maknawi ini. Kata Ibnu Khaldun, apabila seorang mukmin itu dipimpin, diajar oleh seorang guru mursyid, orang tersebut bukan hanya menerima ilmu, bukan hanya menerima taklim dan tarbiyah, bukan hanya menerima curahan ilmu dan penerapan ilmu dalam amal dan akhlak, bukan itu saja, tetapi akan menerima tarkiyah. Istilah tarkiyah ni jarang juga kita dengar dan jarang orang dapat faham. Yang kita selalu dengar ustaz-ustaz sebut apa? Taklim dan tarbiyah. Taklim tu menyampaikan ilmu, dipandang daripada murid, murid itu menerima ilmu daripada guru, itu taklim. Tarbiyah, penerapan ilmu itu dalam akhlak, dalam amalan. Tarkiyah tuan-tuan, ini tadi dah meningkat ke tingkat ihsan, itu dinamakan tarkiyah. Atau misalnya dia selalu terlibat dengan dosa, tiba-tiba satu hari, satu masa dia insaf, dia terus tobat daripada selalu melakukan dosa, tiba-tiba dia tobat. Ini tarkiyah. Sesudah berapa lama dia tobat, dia boleh bersifat sabar, menjadi orang yang sabar. Daripada taubat kepada sabar ni namanya tarkiyah. Sudah sabar, meningkat lagi kepada takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah. Daripada takwa meningkat lagi kepada tawakal. Peningkatan sifat hati ni tuan-tuan, ini namakan tarkiyah. Begitu juga daripada menerima ilmu, banyak ilmu yang diterima oleh guru, kemudian meningkat kepada kepahaman. Ilmu yang diterima oleh guru tu meningkat kepada kepahaman, meningkat lagi kepada makrifah. Ini namanya tarkiyah. Sebab itulah di dalam ilmu tasawuf mencari guru itu, guru mursyid itu hukumnya wajib. Sebab tanpa ada guru, rohnya tidak dapat bimbingan. Walaupun dia beriman, walaupun dia beribadat, kerana roh itu perlu bimbingan. Jadi dalam ilmu tasawuf, bila seseorang murid itu dibimbing oleh gurunya, lama kelamaan rohnya itu sedar, atau hatinya itu mulai hidup bercahaya.